Betul ada duit makan? Ada. Ha? Ada. Tak payah bayar lah bang. Bang, jangan. Bang, tak payah bayar bang. Saya tahu you susah. Tak apa. Kisah seorang bapa tunggal yang memilih untuk menolak sumbangan daripada orang ramai selepas melalui detik sukar kini tular dan menyentuh hati masyarakat. Lelaki berkenaan dikenali sebagai Dicky Yao. Sebelum ini menjadi perhatian ramai selepas video memaparkan keadaannya terkandas akibat motosikal rosak di Kuala Lumpur tersebar luas di media sosial. Dalam satu hantaran di TikTok, beliau menzahirkan penghargaan kepada orang ramai yang tampil menawarkan bantuan, namun dengan tegas memaklumkan bahawa beliau tidak akan menerima sebarang sumbangan kewangan. Menurutnya, segala mesej peribadi yang dihantar oleh orang ramai amat dihargai, namun beliau berharap orang ramai memahami pendiriannya untuk berdikari tanpa bergantung kepada sumbangan. Dalam masa sama, beliau turut memberi amaran kepada orang ramai agar berwaspada dengan kewujudan akaun palsu yang mungkin mengambil kesempatan menggunakan namanya untuk tujuan kutipan derma. Sementara itu, Dicky memaklumkan bahawa motosikalnya kini telah berjaya dibaiki hasil bantuan seorang mekanik yang dikenali melalui akaun Facebook Minyak Hitam Jalanan Original. Lebih menyentuh hati, beliau merancang untuk menyalurkan segala pemberian yang diterima melalui siaran langsung TikTok kepada mekanik tersebut sebagai tanda penghargaan atas keikhlasan membantu tanpa mengharapkan balasan. Tindakan ini mencerminkan sikap bertanggungjawab dan kejujuran individu berkenaan yang memilih untuk tidak mengambil kesempatan walaupun berada dalam keadaan memerlukan. Menurut perkongsian mekanik tersebut, beliau menerima panggilan daripada Dicky sekitar jam 12.30 tengah malam untuk mendapatkan bantuan. Kos pembaikan melibatkan penggantian rantai dan gegancu serta upah keseluruhan dianggarkan sebanyak 145. Namun, selepas melihat keadaan Dicky yang hanya mempunyai wang mencukupi untuk keperluan sendiri, mekanik itu mengambil keputusan menggunakan dana infak bagi menanggung kos pembaikan tersebut. Situasi itu menjadi lebih emosional apabila Dicky memeluk mekanik berkenaan sebagai tanda terima kasih, sekaligus menyentuh perasaan ramai yang menyaksikan kisah tersebut. Kisah ini sekali lagi membuktikan bahawa masih ramai individu dalam masyarakat yang sanggup membantu tanpa mengira waktu dan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Terdahulu, video berkenaan telah meraih perhatian luar biasa dengan mencatatkan sebanyak 6.9 juta tontonan, lebih 394,000 tanda suka serta 3,600 komen daripada warganet. Betul ada duit makan? Ada. Ha? Ada. Tak payah bayar lah bang. Bang, jangan. Bang, tak payah bayar bang. Saya tahu you susah. Tak apa. Okey, Tak boleh, bang. tak apa. Kau balik asrama. Ada rosak. Oh. Puluh 145. Abang pun ada 176. Boleh bayar ke? Ha? Nanti ada duit makan? Ha? Ada. Ha? Ada. Ada betul ada duit makan? Ada. Ha? Ada. Tak payah bayar lah bang. Bang, jangan. Bang, tak payah bayar bang. Saya tahu you susah. Tak apa. Okey, Tak boleh, bang. tak apa. Anggap ini rezeki you. Hari ni saya tolong you, esok Allah tolong saya. Ini dah ada orang bayarkan. Sebab saya memang ada orang infak. Okey, tak payah bayar. Okey. Betul. 50. Tak apa. Tak payah bayar. Betul. Jom. Bang, Betul. Tak payah. Saya tahu you susah. Okey. Saya ini duit dah ada orang bayarkan. Okey. Tak apa. Hari ni saya tolong you, ada dugaan, esok mana tahu saya
Saya susah ada orang tolong. Bang 50. Sebab bayar 50. Tak apa. Upah je. Tak apa, tak payah. Upah pun dah ada orang bayarkan. Betul. Saya tolong you dengan ikhlas. Okey. You nanti ini tuan hantar saya untuk tolong you. Okey. Ya, saya banyak tolong. Tak apa. You balik. Bang 50 je. Tak payah, tak payah. Bayar 50. Tak apa. Tak payah bayar. Dengar. You buat duit belanja saja. Betul. Dah. Baik. Kamu ya. Hati-hati ya. Balik ya. Banyak doa, banyak sabar. Okey. Sama juga saya ada salah. Kadang-kadang saya ada dugaan, you pun ada dugaan. Okey. Okey. Banyak tuan banyak. Kita adik tuan kau okey. Okey. Jom. Kita balik. Okey. Hati-hati.